Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sila sila. Cik, Ada apa ni? mesti tahu Han, saya nak bincang pasal projek yang kita bincang sebelum ni. Projek apa tu? Projek ni kan? Jadi baca dulu projek ni. Oh, tentang projek sekolah tu Ya, projek pembinaan. Oh. Saya nak cakap kan, saya sebenarnya dah ada kontraktor saya sendiri. Macam tu, saya ada sagu hati untuk YB. Saya harap YB terimalah sebab saya sangat memerlukan projek ni. Untuk apa ya semua ni? Projek ni, saya memang nak sangat projek ni diteruskan. Saya harap YB terima. Untuk saya. Okey dah, sebab saya dah lama kenal awak, saya bagi projek ni untuk awak, okey? Terima kasih YB. Okey. Awak buat kerja macam biasa, yang lain biar saya uruskan. Terima kasih. Okey. Perasaan ni tak adil. Okey dah, sebab saya dah lama kenal awak, saya bagi projek ni untuk awak, okey? Kau dengar tak? Diorang tengah bagi duit tu, RM10,000. Aku rasa ni kau Rasmi ni mesti suapkan rasuah. You weh, cara cakap tu macam tengah bagi rasuah. Ni tak boleh jadi. Ni tanggungjawab kita. Kita kena call SPRM. Sekejap. Hello SPRM, saya nak laporkan jenayah rasuah dekat lokasi bangunan FSE tingkat 2. Ya, saya tunggu sini. Assalamualaikum. Apa ni? Assalamualaikum, Tuan, Puan. Kami pegawai daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kami dah terima banyak aduan daripada beberapa orang saksi tentang aktiviti rasuah ni dah banyak berlaku dekat premis ni. Jadi saya mohon Tuan, Puan untuk beri kerjasama untuk kami buat pemeriksaan. Saya tak terlibat. Tolong beri kerjasama Puan. Tuan. Saya tak terlibat. Puan sila ikut saya. Tolong beri kerjasama. Saya tak terlibat, saya dah cakap saya tak terlibat kan? Ikut kami Tuan. Apa ni? Saya diperagak. Ikut kami Tuan. Saya ni. Yang Arif, berdasarkan keterangan saksi dan bukti fizikal yang dikemukakan di mahkamah, pihak pendakwa ingin menegaskan bahawa kedua tertuduh telah melakukan kesalahan rasuah seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 16(A) dan Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Yang Arif, pada tarikh kejadian, kedua tertuduh telah menyerahkan satu sampul berisi wang tunai sebanyak RM10,000 kepada tertuduh pertama di kawasan premis FSE. Penyerahan ini disaksikan oleh pegawai SPRM yang ketika itu sedang menjalankan rondaan berhampiran lokasi. Sampul wang tersebut telah dirampas sebagai bukti fizikal dan jumlah wang tersebut sepadan dengan nilai suapan yang dipersetujui oleh kedua tertuduh. Rakaman percakapan saksi serta penadaan cap jari pada sampul turut mengesahkan pelibatan kedua-duanya. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar undang-undang Yang Arif, tetapi menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap penjawat awam. Pihak pendakwa memohon hukuman yang setimpal supaya ia menjadi pengajaran kepada masyarakat dan menunjukkan bahawa rasuah tidak akan ditoleransi. Yang Arif, pihak pembela ingin memohon pertimbangan mahkamah terhadap keadaan sebenar kedua-dua tertuduh. Bagi tertuduh pertama, beliau menerima wang tersebut disebabkan terpengaruh dengan pujukan tertuduh kedua. Selain itu, tertuduh pertama tidak mempunyai rekod kesalahan lampau dan telah memberi kerjasama penuh semasa siasatan dijalankan. Bagi tertuduh kedua, pihak pembela menegaskan bahawa tindakan menyerahkan wang tunai itu dilakukan kerana desakan situasi dan bukan untuk keuntungan peribadi. Tertuduh telah melahirkan penyesalan sejak dari hari pertama ditangkap. Yang Arif, kami merayu agar hukuman yang diberikan diringankan dan juga sama ada melalui denda pada kadar minimum atau tempoh penjara yang lebih singkat bagi memberi peluang kepada kedua-dua tertuduh memperbaiki hidup mereka, memandangkan mereka masing-masing mempunyai tanggungan keluarga.
Setelah mendengar hujahan daripada pihak pendakwa raya dan peguam bela, kini hakim memberi kesimpulan ya. Okey. Tertuduh pertama didakwa di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 kerana menerima suapan sebanyak RM10,000 sebagai dorongan untuk mempengaruhi satu keputusan rasmi. Tertuduh kedua pula didakwa di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009 kerana memberi suapan sebanyak RM10,000 kepada tertuduh pertama. Setelah meneliti hujahan pendakwa raya dan keterangan saksi dan pembelaan daripada peguam kepada kedua-dua tertuduh, mahkamah mendapati bahawa unsur rasuah telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah. Oleh itu, mahkamah mensabitkan kedua-dua tertuduh atas kesalahan masing-masing. Hukuman yang pertama bagi tertuduh pertama iaitu penerima rasuah. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak RM50,000 iaitu 5 kali nilai ganda nilai suapan atau 6 bulan penjara tambahan sekiranya gagal membayar. Bagi tertuduh kedua iaitu pemberi rasuah, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan dan denda sebanyak RM50,000 iaitu 5 kali ganda nilai suapan dan 6 bulan penjara tambahan jika gagal membayar. Dengan ini, mahkamah menegaskan bahawa perbuatan memberi dan menerima rasuah merosakkan integriti serta kepercayaan masyarakat. Hukuman ini diharap menjadi pengajaran kepada kita semua. Reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya kita bersama wartawan Winsla Santirana. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan periklanan Kementerian itu pada 2018. Suara kami satu, anti rasuah selalu.